baru 12. Okey. Okey, kita record. Okey. Nampaknya baru 12 partisipan. So boleh panggil ramai lagi. Kita tengok ada tak prospek-prospek ataupun sahabat-sahabat kita yang belum masuk boleh ajak. Okey. So insya-Allah malam ni saya akan share tentang peluang bisnes yang anda nampak bagaimana seorang jurutera yang dah berhenti kerja dan dapat capai aset lebih 1/2 juta. Okey. So sebelum saya start, saya nak dengar feedback sebab saya tak nampak kan korang punya muka. Adakah suara saya jelas? Suara Aida jelas tak? Kalau jelas boleh tak letak kat ruangan komen tu type nombor 1. Jelas tak suara saya? Okey, Kak Mazlina Gemas. Jelas ya? Okey, tanpa membuang masa. Okey, boleh panggil sahabat-sahabat lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah saya akan mulakan saya punya bisnes perbentangan pada malam ni. So saya harap semua yang masuk malam ni dengan tujuan orang kata yang baik nak mengkaji peluang bisnes ni, harapkan korang semua boleh fokus dengar sampai habis supaya nampak jelas apa yang saya sampaikan dan pastikan yang masuk ni yang buka kamera ni dalam keadaan yang baik, sopan. Untuk orang wanita uh, pakailah tudung kan. Okey, yang lelaki pun sama. So saya akan mulakan saya punya slide pembentangan pada malam ni. Okey, dah besarkan slide. Okey. So, inilah dia orangnya yang akan ceritakan kepada anda yang mana Aida sebenarnya dah 7 tahun lebih dah buat bisnes Forever Living ni dalam network marketing. So, insyaAllah korang orang kata mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk diri anda sendiri. Kita dengar sama-sama. Okey. Tentang platform bisnes. The most beautiful business. Saya tulis kat situ. The most beautiful business on earth. Sebab saya dah jumpa platform bisnes yang sangat-sangat cantik. Dan saya harap korang pun nampak apa yang saya nampak malam ni. Okey. So, ini business talk kita iaitu ikut apa GEP, Global Entrepreneur Presentation, yang mana saya perkenalkan diri saya Aida Adnan. Saya ini seorang jurutera dulu. Saya dah berhenti kerja dah lebih 10 tahun lepas buat bisnes online daripada rumah dan alhamdulillah memiliki aset lebih 1/2 juta. Masya-Allah tabarakallah. So, sebelum saya start, disclaimer. Saya bukan bisnes pelaburan, bukan skim cepat kaya, bukan bisnes pelaburan yang semua orang rata-rata suka. Letak 1,000, letak 10,000, letak 10, 100 dapat 1,000. Lepas tu suruh bayar lagi. Saya bukan bisnes yang macam tu sebab saya bisnes real. Bukan bisnes goyang-goyang kaki, duit jatuh daripada langit. Bukan ya. Okay, kita ada aktiviti bisnes, marketing, selling, promoting dan semua tu akan diajarkan kepada anda. Dan tiada pun jalan pintas untuk berjaya, tapi kejayaan dan pencapaian nak mencapainya sangat berbaloi-baloi. So, kejayaan tu datangnya daripada kita punya doa. Malam ni siapa yang berdoa kan? Allah dah bukakan jalan, jumpa Aida dalam link Zoom malam ni dan kejayaan tu disusuli juga dengan usaha dan istiqomah serta tawakal. Okey, tanpa buang masa, saya nak teruskan saya punya slide. Adakah orang yang masuk malam ni, adakah anda pernah terjerat dengan AKPK dan masih dengan hutang AKPK? Ataupun anda pendapatan tak cukup? Macam saya dululah, saya dulu yang dah berhenti kerja, pendapatan tak ada langsung, income tak ada. Tapi still kena bayar apa benda saya punya komitmen. Ataupun anda ada hutang keliling pinggang, korek sini tak dapat bayar yang tu. Macam orang kata kais pagi makan pagi lah. Kais petang makan pegang petang. Perumpamaan yang saya nak cakap. Ataupun yang masuk dalam ni, yang tiga-tiga tadi saya cakap tak ada. Tapi anda langsung tak ada simpanan untuk masa kecemasan. Ataupun waktu-waktu yang kritikal yang memerlukan anda punya simpanan wang tu untuk kita gunakan. Kalau anda ada 4 ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, anda kena dengar sampai habis supaya anda dapat peluang ubah nasib kehidupan anda. Macam saya dah ramai lagi dekat dalam platform bisnes ni. Okay, so mungkin inilah bisnes yang kita minta sekian lama dalam doa kita setiap hari.
Macam setengah orang macam saya cakap tadi kan. Dia sebenarnya minta kat Allah tau. Dia minta kat Allah, ya Allah, jumpakanlah aku satu bisnes yang mudah. Yang aku buat pun modal kecil je. Dan aku boleh buat sampai berjaya dan aku ada mentor dan aku boleh dapatlah income tu, generate income tu. Tapi Allah dah bagi hari ni, tapi dia suka lagi dengan yang, okay, bang, letak 10, RM100 bang, lagi 3 jam saya bagi 1,000. Percaya. Masya Allah. So, jangan percaya bisnes yang macam tu bukan bisnes yang betul, rigid, bukan bisnes pelaburan tu ialah memang scam anda. Okay. So inilah orang kata Allah dah balas doa anda supaya anda dengar perbentangan saya punya bisnes tentang platform yang tercantik ni. So pastikan anda fokus. Kalau anda rasa mengantuk, pastikan anda jangan mengantuk 1 jam ni supaya anda dapat sesuatu yang akan ubah hidup anda. Okay. Fokus. So siapa saya? Nak sebelum panjang lebar saya cerita, okay, saya kenalkan diri saya. Okay, nama diberi Nurul Aida Adnan, biasa orang panggil Aida. Okay, saya berasal dari Taiping Perak dan saya sekarang menetap di Semenyi. Lepas je saya habis orang kata belajar, habis belajar saya dapat kerja memang saya duduk dekat KL. Okay, sekarang saya menetap di Semenyih, rumah baru saya ni. Alhamdulillah. So saya memiliki ijazah dalam kejuruteraan wireless communication di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan saya juga pernah berkhidmat sebagai seorang product wireless engineer di Huawei Technologies Malaysia beberapa tahun dan sebelum tu, saya sebenarnya terlibat juga dengan satu local company. Kalau anda nampak gambar dalam tu, okay. So sebelum saya mula dekat business Forever Living ni sebenarnya saya dah memang bernekat betul-betul nak berhenti kerja sebab saya nak jaga anak saya. Tengah saya bekerja tu saya dah syarat mengandung, saya memang betul-betul tak nak dah kerja tapi saya nak ada income sebab takkanlah aku tak kerja kat rumah sebab komitmen sangat tinggi dekat KL, nak bantu suami juga. So dalam masa sama juga saya bermula dengan Forever ni sebab saya ada masalah kesihatan. Orang yang busy kan sangat sibuk dekat kerja, balik lambat, tertinggal train. Sebab dulu saya naik komuter, saya tengok saya naik dua public transport, sangat 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 jauh perjalanan nak pergi kerja tu. So saya banyaklah penyakit orang kata kan sebab stres kan kita punya kerja yang sangat banyak, lepas tu timeline yang sangat-sangat dekat kan. So, saya ikhtiar sihat. Saya nampak bisnes ni bukan sahaja saya dapat income, tapi saya boleh dapat sihat. Sebab tu saya tak pandang dah. Saya tak pandang tidak, saya pandang yes sebab saya kata inilah peluang bisnes untuk aku buat daripada rumah dan aku pasti boleh berjaya macam orang-orang yang lain. Okay, so next. Alhamdulillah, inilah pencapaian Aida dekat Forever Living. So, Aida nak tunjukkan proven success. Bukannya Aida nak show off apa kan. Nak bagi tahu memang real. Bisnes ni, seorang yang dah berhenti kerja, suri rumah tapi boleh beli rumah berharga lebih 500,000. Berharga 652,000. Masya Allah, lebih 500,000. 652,000 sangat-sangat tinggi. Dan kalau anda nampak kan, yang buat peace tu itu anak saya waktu saya berhenti kerja dulu dah besar dah. Dan ada lagi Allah bagi izin cahaya mata lagi 3 orang. Maksudnya kat sini saya ni anak-anak kecil tapi boleh buat bisnes ni. Macam mana sebab si rumah ni dia banyak kerja tau. Siapa yang si rumah kat sini? Masaknya, jaga anaknya, kerja sekolahnya tapi alhamdulillah sebab bisnes ni sangat-sangat simple. Nanti saya ceritakan next. So banyak lagi sebenarnya saya dapat selain daripada capai impian saya sebab saya nak buka mata anda. Orang yang suri rumah pun boleh berjaya. Ini kan pula anda yang sangat bijaksana, anda yang banyak sangat ilmu, anda yang pergi kelulusan lebih tinggi kan. Maksudnya pun boleh sangat berjaya dekat sini. So nampak kat sini ini waktu kita lockdown kan. Saya dapat trip pergi ke Jepun. Walaupun tak dapat pergi sebab kita lockdown, syarikat ni sangat generous dia bagi kita pampasan. Jadi dapat lagi duit. Masya Allah, duduk rumah tapi dapat duit. Dan banyak lagi recognition yang company bagi yang saya sangat rasa sangat-sangat gembira dekat sini sebab dia hargai. Waktu saya kerja dulu, saya rasa saya tak pernah naik atas pentas. Dinner pun saya tak pernah dapat lucky draw. Dekat sini saya selalu naik pentas. Lagi saya naik pentas dengan Sifu kita, Datuk Desmond Kong. Yang orang kata dia mentor dunia yang mana dia beriktirafan untuk kita semua
sebagai anak-anak didik dia. So bukan saya seorang ya, ramai sangat yang berjaya juga. So korang boleh nampak sini, ni Aida lah. Okay. So ni saya bawa suami saya first time. Dia pun rasa sangat seronok. So saya nak buktikan, nak bagi tahu kat semua orang, korang pun boleh berjaya. Yang ni saya rasa sedih kan. Sebab apa? Saya dapat lagi. Macam senangnya. Macam bukan nak kata senang. Kita buat kerja. Tapi dapat lagi insentif yang forever bagi. Masya Allah. So, apa yang Aida nak cerita kat korang ni? Company apa ni kan? Company ini ialah company Forever Living. Siapa pernah dengar? Kalau pernah dengar, boleh tak letak dekat ruangan komen, letak nombor. Saya pernah dengar. Saya pernah dengar. So, company Forever Living ni korang, dia bukan sahaja dekat dalam Malaysia, tapi dia dekat 155 countries. Sekarang dah 170 negara. Ni peta dunia 150 negara dah meliputi seluruh sebenarnya Forever berada di negara-negara semua, negara-negara dunia ni. So company ni dia tidak langsung terkesan dengan kemelesatan ekonomi dunia. Ingat tak pada tahun 1999, ekonomi kita Malaysia sangat merosot. Waktu tu kita mengalami recession, betul tak? Tapi kita tengok chart ni, dia tak pernah pun nak turun sebab apa? Dia tak terjejas langsung dengan negara-negara yang terkesan dengan ekonomi. Sebab dia ada banyak lagi negara-negara dan produk dia sentiasa mendapat permintaan yang sangat tinggi. Okey, ni saya tunjukkanlah. Saya bandingkan waktu saya lockdown. Okey, saya tunjukkan kepada anda bagaimana seorang yang orang kata bekerja lah, kata dulu, ada tak kenaikan gaji kita sebanyak 40,000 setahun? Kita ni kerja gila lah orang kata. Bos bagi, projek ni siapa nak ambil? Okey, saya. Semua betul. Dan semua pun KPI tercantik. Adakah kenaikan gaji kita akan naik sampai 40,000 setahun? Ada tak yang boleh jawab? Mestilah tak kan? Siapa yang ada naik setahun tu berapa? Setahun tu korang naik berapa? Boleh tak share dekat ruangan chat? Saya baca sikit. Ada tak yang nak tulis setahun 230. 230 kan? Ini sampai 40,000. So ni waktu saya mula-mula buat bisnes ni. Dah dapat 4 angka. Dan Alhamdulillah ini orang kata tanpa kita kata kena maintain-maintain tak perlu. Dan ini income waktu duduk di rumah dan ramai semua orang kena buang kerja, lepas tu kena duduk rumah tak boleh nak buat apa sekatan lah orang kata kan. Tapi income boleh dapat sampai 51,000. Dan tahun tahun seterusnya kita kena lockdown lagi. Kita tak tahu kan keadaan apa orang kata wabak ni kan. Kita pun sekarang pun tak tahu apa akan ada pada masa apa akan berlaku pada masa depan. Jadi sebab tu anda-anda semua dengan saya sendiri pun kena ada satu matlamat untuk ada backup. Betul tak? Kena ada buat part time ataupun buat je bisnes secara full time. So Alhamdulillah ini waktu Ogos dan September ni 5 angka ni sebenarnya saya tengah syarat mengandung. Bayangkan syarat mengandung nak bersalin dah 9 bulan macam tu kan. Dapat income 5 angka. Saya cakap betul-betul ya. Orang yang mengandung ni dia macam susah sikit kan nak berjalan sana sini. So menunjukkan bisnes sangat-sangat mudah untuk orang semua buat. Okay? Seronok tak macam ni? Siapa nak dapat income macam ni? InsyaAllah mesti capai. Okay? So seterusnya, slide tu tak nak pergi. Slide. Okay, next. Okay. Saya nak tunjukkan kepada anda, tadi saya sebut lockdown semua kan. Saya nak tunjukkan satu negara yang sangat-sangat miskin, sangat-sangat susah, tapi boleh sangat berjaya dan dah capai income 1 juta. Okay, cuba dengar video saya ni sekejap. Tak ada suara Aida. Oh, tak ada suara ya? Okay, okay, sekejap ya. Sekejap ya. Oh, saya tak shot. Saya tak buat share screen. Siapa yang bagi tahu tu? Terima kasih. Sekejap ya. Share sound. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau dengar suara bagi tahu tulis dengar. Dalam RM 3,970. Negara Burkina Faso, pernah dengar?
Burkina Faso adalah antara negara termiskin di dalam dunia tapi boleh capai income 1 juta. Macam mana tu? Mengikut statistik pendapatan dalam negara kasar KDNK per kapita, Burkina Faso dianggarkan sekitar $882. Kalau kita convert nilai Malaysia dalam RM3,972, kalau kita bahagi 12 bulan, dalam RM300 sahaja sebulan pendapatan mereka. Mereka sangat-sangat susah. Burkina Faso sebenarnya masih kekal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Tapi syarikat yang Aida bekerja ni telah membuka mata rakyat Burkina Faso. Ada satu syarikat gergasi yang mampu mengubah ekonomi mereka. Selain itu, syarikat yang Aida buat ni telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak £16,000 untuk membina telaga bersih, telaga air bersih di Burkina Faso melalui sokongan komuniti mereka. Kalau kita convert ke duit Malaysia, RM91,480. Ini bertujuan untuk support dan membantu rakyat di sana. Ini membuka mata mereka. Ada syarikat gergasi yang akan ubah hidup mereka. Jadi, rakyat Burkina Faso ni juga telah mengambil kesempatan di atas syarikat gergasi ini dengan berjuang bersungguh-sungguh hingga berjaya mendapat trip melancong secara percuma dengan menaiki bot Royal Caribbean, iaitu salah satu ikon of the sea yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat mewah. Bukan seorang, bukan dua, tapi 34 orang berjaya wakilkan dari Burkina Faso mendapat menaiki bot mewah dengan merentasi 3 negara Venice, Dubrovnik dan Trieste secara percuma bersama pasangan selama 5 hari dan ditanggung sepenuhnya termasuk tempat-tempat tidur dan makan. Bukan itu saja, negara Burkina Faso juga telah melahirkan Global Leadership Team yang berpendapatan 1 juta setahun. Hebat kan? Aida nak tanya korang, dari cerita ke atas, salah atau tidak tergolong di dalam negara miskin? Salah atau tidak kalau dilahirkan dari keluarga miskin? Jawapannya tak salah. Yang salah bila kita salah pilih platform dan malas untuk berusaha. Kalau korang nak tahu bisnes apa yang Aida buat hingga boleh tembus ke pasaran global, boleh pergi ke profil Aida dan klik link di bio Aida. Nanti Aida akan bantu guide korang. Okay, so maksudnya kat sini, kita yang lahir dalam keadaan yang miskin, susah, sebenarnya bukan salah kita, tapi kita boleh ubah. Sebab apa? Allah pun sebut dalam apa dia bercakap, dia kata kalau kita ubah nasib kita, dia akan ubah. Jadi sebenarnya kat sini kita nak bagi tahu orang yang sangat terdesak, dia sangat boleh berjaya pun dekat dalam sisat. So, anda boleh tengok next. Ini ialah manager Azila Tekabore. Aku tengok gambar ni. Okey, ni daripada Burkina Faso. So, dia dapat CBM baru-baru ni dekat Paris. Satu botol ni mewakili $100. Maksudnya dekat sini adalah $400. Sedarab dengan kita punya duit dekat berapa juta? Dekat 1 juta lebih kan? Masya Allah. So, siapa kat sini yang susah? Siapa sini yang terdesak? Cepat-cepat buat bisnes dan dengar sampai habis. Okay. So, ni business school yang mana Robert Kiyosaki ni adalah orang yang sangat-sangat pakar dalam orang kata network marketing, dan dia bagi tahu the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for works. Maksudnya dululah kita yang masih habis belajar terus cari kerja kan. Sebenarnya orang yang sangat kaya, orang jutawan ni sebenarnya orang yang membina rangkaian. So pemasaran rangkaian inilah telah melahirkan paling ramai jutawan dari mana-mana industri lain dalam sejarah dunia. Dan anda nak tahu, business forever living ni adalah business yang adalah network marketing, yang mana pemasaran rangkaian, membina network. So kalau saya sebut lagi, inilah yang anda kena fahamkan macam mana anda nak dapat jadi jutawan, nak dapat banyak untung. Anda kena kaji tips pilih platform. Bukan sekadar nampak kawan ni buat, anda terus buat. So, 3 ciri yang wajib anda kaji ni, dekat nampak kan lambang Mercedes ni. So, mesti kita tengok syarikat, mesti tengok produk dan mesti tengok pelan pemasaran. Dan ketiga-tiga ni mesti kena power. Bukan satu je power. Bukan syarikat je power tapi produk langsung tak ada. Produk orang kata ikut musim, bukan. Kena tiga-tiga ni power. Okay? So, apa dia? Syarikat Forever Living ni dia dah lama dah. Dia dah sejak 1978. Lagi orang kata lama daripada usia. Saya 88.
Okey, dah 47 tahun. Tahun 2025 kan. So dia berada di USA, Arizona dan macam saya cerita tadi, dia langsung tak terkesan dengan krisis ekonomi. So sangat-sangat syarikat yang macam ni yang kita nak buat bisnes dan dia sangat-sangat besar. Syarikat ni syarikat yang gergasi sebab dia berada di 170 buah negara dan ni adalah syarikat global. Awak buat bisnes Malaysia tapi awak boleh dapat buat dekat luar negara. Okay. So sebab dia ada banyak negara 170 jadi dia telah melahirkan ramai sangat berjuta-juta pengedar dan start ni pun murah saja. So, yang paling penting, dia telah melahirkan ribuan jutawan. Bukan seorang, dua orang. Malaysia ya. Ramai negara-negara lain pun ramai yang dah bergelar jutawan. So, next kita tengok lagi kaya tak company ni. Kalau dia pun sendiri pinjam duit orang nak set up company dia, janganlah awak buat bisnes yang company dengan company tu. Dan bisnes Forever Living ni, dia sangat-sangat kaya, bebas hutang. Dia set up company ni dengan menggunakan duit dia tanpa ada sebarang pinjam. Dia tak ada zero debt. Dia tak ada pinjam dengan siapa-siapa, bank ke apa. Okay. Dan dia mulakan modal dengan, awak tengoklah nombor ni. Saya nak baca pun saya mula susah nak baca. USD 20 juta. Betul? Nah, 20 juta. So kalau dalam kita punya ringgit Malaysia berapa tu? Masya Allah. Dan dia ada aset, nilai aset dia dia buat syarikat ni sebenarnya nak bantu kita, nak bantu semua orang yang nak buat bisnes, nak dapat income dan dia sendiri ada aset USD 4 million. Dia ada private company, dia ada resort, sangat-sangat kaya. Inilah orang dia, Rexmond. Okay, dan dia sangat kukuh. Jualan sentiasa naik setiap tahun dan tidak terkesan dengan krisis dunia. Jadi sebab syarikat yang macam ni lah, anda kena cari dan buat. Macam saya dulu kerja. Kalau saya dapat peluang berbisnes, peluang bekerja dengan Petronas ataupun satu company yang saya tak tahu pun, pastinya saya akan pilih Petronas sebab syarikat Petronas tu dah lama, dah kukuh, dah kaya. Jadi dia boleh bayar saya punya gaji. Sama juga kalau awak nak buat bisnes, awak kena pandang syarikat. Awak jangan tak pandang pun syarikat dia. Okay? So syarikat kita sangat-sangat kukuh, besar, lama dan kaya. So, ni yang paling best saya nak cerita, bisnes awak buat ni bisnes global. Syarikatnya yang besar sebab dia berada di 160 buah negara. Tengok dekat sini, semua center-center ni akan kekal tempat sama sebab forever Rexmond tadi beli bangunan ni dengan secara tunai. Maksudnya tak ada langsung loan ataupun bayar hutang. Okay. So, awak berniaga dekat dalam Malaysia, tapi awak boleh dapat lesen berniaga di 170 buah negara, lebih 165 buah negara. Awak seronok tak? Dan awak daftar VIP dekat Malaysia, tapi awak boleh daftar downline di luar negara, di 160 buah negara. Awak ada kawan dekat Turki, awak pergi Mekah hari tu, awak ada kawan dekat Jeddah, awak jumpa dengan mereka, awak cerita pasal Forever, awak boleh daftarkan mereka tanpa awak keluarkan apa-apa lagi, apa modal. Dan tanpa kos macam saya tulis, macam tanpa kos tambahan. Dan yang paling best sekali, walaupun kita ni buat sale dekat dalam Malaysia, tapi kita boleh dapat dividen dari sale 160 buah negara ni. Awak buat sale dekat dalam Malaysia je. Tapi dividen USD tadi awak dapat dari 165 buah negara ni. Best ke best? Best ke best sangat? Best kan? Best sangat. Betul tak? Okay. Forever, dia juga menyumbang kepada ekonomi Palestin. Kalau awak nampak kat sini, ni Forever Living Product Middle East Countries Ranking Based on Sale. Maksudnya negara-negara yang tinggi sales dia. Yang pertama ni UAE diikuti oleh KSA, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan dan seterusnya Palestin. Jadi Forever pun dia berada di negara-negara Arab dan dia juga menyumbang kepada ekonomi negara-negara Arab termasuklah Palestin. Alhamdulillah. Okay. So, kita dah tengok syarikat. Now, kita kena masuk kepada produk. Okay, produk Forever Living ni sangat best korang sebab dia merupakan pengeluar terbesar dunia. Pengeluar terbesar dunia iaitu aloe vera. Aloe barbadensis miller ni ialah spesies terbaik di dunia. So, dia ialah penanam, pengeluar, pengedar produk kesihatan dan kecantikan lidah buaya itu di dunia. Jadi kan, kita langsung tak ada bersaing. Dan luasan kita sebesar 2 kali ganda stadium negara Singapura. So sendiri
FBO, Forever Business Owner ni boleh lawat kilang kita yang sangat luas, bersih dan canggih ni. Sangat nampak tak? Sangat besar sebab dia nak pasarkan ke 170 negara. So company yang macam ni lah yang kita kena pilih. Dia dah ada produk yang sangat kualiti dunia, berada di 170 negara. Dan kita tak payah nak susah-susah, nak takut-takut, nak risau-risau. Stok apa semua sebab dia dah dijaga. Okey, dan tak ada orang akan bersaing sebab kita je yang jual produk aloe vera spesies orang kata gel, dah trademark. Okey, tak ada siapa boleh tiru. So, selain pada aloe vera, pengeluar terbesar, dia juga penternak lebah terbesar dunia. So, awak boleh nampak dia dekat Gurun Sonoran, US and Gurun Tabernas, Spain, berusia 200 tahun. Okey, dan dia mempunyai koloni lebah yang sangat-sangat banyak dan spesies bunga pun, lebah pun hisap daripada bunga-bunga lebah yang sangat spesies yang semula jadi yang sangat banyak. Jadi sebab tu madu kita madu yang berkualiti. Dan awak nampak kat sini, madu bukan saja daripada hasil lebah tu daripada madu saja, tapi dia mengeluarkan lagi tiga, iaitu bee pollen dari bunga lebah, bee propolis air lebah, dan juga royal jelly daripada makanan ratu lebah. So awak rasa power tak? Kalau saya rasa sangat power syarikat ni. Boleh hasilkan daripada lebah ni menghasilkan 4 produk. Masya Allah. Okey. Macam saya kan, so, dulu saya seorang jurutera, saya mesti tanya benda ni dulu. Korang tanya juga kan benda ni? Tak payah tanya dah sebab saya dah kaji. Okey, saya dah letak dalam slide saya. Persijilan Periktirafan Antarabangsa. Jadi kita selamat nak makan, kita selamat nak jual, kita selamat nak promote, nak cerita kat orang. Okey, dan kita ada 3 Scientific Advisor Board. Dan mereka ni sangat-sangat, orang kata education sangat-sangat tinggi. So kita tak perlu nak risau. Dan kita punya sertifikat ni semua, macam orang tanya, ada tak halal? Halal kita halal, halal Ivanka sebab kita berada di 170 buah negara. Kalau kita letak halal Malaysia, macam mana nak letak halal halal Singapura, halal UAE kan? Sangat banyak pula. Jadi kita pakai halal antarabangsa iaitu Ivanka. Okay. So, makanan sunnah. Kenapa kita takut nak jual makanan sunnah sedangkan makanan sunnah disebut dalam Al-Quran kita. Macam madu tadi. Disebut dalam Al-Quran kita dan surah An-Nahlu. Dan madu kita, awak nampak kat sini, peringkat dia paling paling peringkat ketiga ni, kandungan air dia mesti kurang 19 hingga 21. Sedangkan Forever punya madu kurang daripada 17%. So lagilah sangat-sangat pekat, lagi-lagi sangat-sangat bagus. Sebab kandungannya sangat sikit air. Madu dekat Malaysia ni bukan kata tak bagus, tapi sekejap lagi hujan. Tadi pun hujan, betul tak? Tempat saya hujan. Jadi banyak dapat air daripada madu. So sekarang pun orang pergi haji, orang pergi umrah, betul tak? So senang sangat kita nak share produk kita ni yang sangat bagus ni untuk mereka buat ibadah dekat sana. So kualiti terbaik, ini yang paling best. Dua benda ni pun kalau awak jual pun, awak share pun, awak dah boleh jadi orang yang kaya raya dan jutawan. Sebab apa? Semua orang ada usus dan salur darah. Dan 80% penyakit datang daripada usus darah yang kotor. Dan 20% penyakit datang daripada salur darah yang tersumbat. So, kalau kat sini ada orang kata saya tak ada usus dan salur darah, maksudnya dia dah innalillah. Betul tak? So, awak ada ramai market untuk awak ceritakan tentang produk kita. Dan produk kita kualiti terbaik dunia. So, awak nampak kat sini, Dr. John Dybert ni ialah bapa omega 3. Dan dialah orang pertama yang jumpa omega 3 dalam lautan Arktik, yang mana lautan Arktik ni bebas pada pencemaran, dan dia mengetahui yang omega forever living ada dalam kandungan omega kita, omega 3 plus ni ada omega 3. So dia terus mengiktiraf memang terbaik omega forever living. Masya Allah. So seronok tak? Kita nak jual, kita nak makan, kita nak sihat. Macam saya dulu sakit macam-macam. Dan kalau anda introvert, anda tak reti cakap pun, anda tak perlu risau sebab produk Forever ni, dia boleh bercakap pula untuk anda. Jadi anda tak perlu pun nak takut. Anda nampak, ni tunjuk je gambar, orang tunjuk je demo, pun demo tu dah boleh bercakap. Nanti awak tengok lepas ni saya tunjuk. So ni 8 tanda badan anda toksin. Ada tak dekat sini? Ada. Betul tak? Lepas tu, ni kandungan dia sangat-sangat banyak manfaat dia. Dan inilah keadaan usus anda yang tak pernah detox. Anda tak takut ke tersumpat nanti macam-macam penyakit datang. So setiap rasa pun ada maksud dia. So power sangat aloe vera sebab setiap orang rasa berbeza ikut kesihatan. So inilah yang menarik. Ramai orang boleh beli produk ataupun join dengan awak. So awak tak perlu risau. Tak pandai pun tak apa sebab kita ada
kelas kita akan ajarkan awak, tak perlu nak risau benda tu sebab yang penting awak tak malas, awak rajin nak belajar. Okay, so awak tengok video ni. Sekejap Ini adalah video aloe vera yang mana saya cakap botol kuning untuk usus. Sekarang, saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air yang banyak. Tengok ni. Air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan membuat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia takkan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecemasan manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Masya Allah. Buat video ni pun dah sangat-sangat. Tertutup pula je. Macam mana sharing sekali. Okay, sorry ya. Kenapa jadi macam tu? Okay, so, nampak kan kat sini? Kita buat, kita tengok ni pun orang tengok ni pun orang semakin rapat. Semakin rapat maksudnya apa? Orang akan nak cuba produk kita. Dan produk kita bukan yang biasa-biasa. Dia dah berada di 170 buah negara. Dia dah masuk 170 orang kata KKM. Kita pun ada KKM. Dia orang pun ada Kementerian Kesihatan mereka. Macam mana dia orang nak masuk produk luar ke negara mereka? Kan? Okay, so seterusnya kita tengok pula Omega. Omega yang mana yang Dr. Don Jalbert tadi cakap terbaik tu. Okay, next. Sekejap Okay, ni adalah perumpamaan awak boleh tengok. Okay. Sekarang, saya nak tunjukkan demo minyak ikan dan minyak zaitun yang boleh hancurkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Kita gunakan Seroform sebagai analogi kolesterol jahat yang ada dalam saudara kita selama ini. Untuk pengetahuan, 20% penyakit datang daripada saudara yang tersumbat. Bila saudara kita penuh dengan kolesterol jahat, ia akan membuatkan saudara kita semakin sempit, lama-lama tertutup dan boleh pecah pada bila-bila masa, lalu terjadinya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke. So, demo ni kita guna air panas untuk memperlihatkan Seroform walaupun direndam dalam air panas tapi ia tidak hancur. Seroform memang sangat degil untuk dipecahkan. Ini sama juga keadaan bila mana kita minum air panas selepas makan, ia juga tidak boleh menghancurkan kolesterol jahat kita tu. Jadi, untuk hancurkan kolesterol jahat, kita hanya guna minyak ikan dari lautan Arktik yang bebas dari pencemaran. Minyak ikan mengandungi kolesterol baik yang akan memusnahkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Dalam satu softgel minyak ikan ini, ada mengandungi minyak zaitun sekali. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila kita makan satu biji minyak ikan. So, kita tengok ya, apa jadi pada kolesterol kita bila kita makan minyak ikan. Okay, let's say, minyak ikan yang kita makan tu dah masuk ke dalam saluran kita, dah berjumpa dengan kolesterol jahat. Okey, kita letak sedikit di tangan. Nanti anda boleh tengok apa yang berlaku pada kulit saya ini ya. Tengok tindak balas minyak ikan kat atas Seroform tu. Nampak Seroform tu makin lisut dan hancur. Begitulah kolesterol jahat dalam saudara kita. Tapi jangan takut, tengok kulit saya tadi, tak kesan tak hancur pun. Sebab minyak ikan hanya hancurkan kolesterol jahat saja. Kulit kita, saudara kita, semua terbina daripada protein. Bila kolesterol jahat hancur, saudara kita semakin bersih dan tak tersumbat lagi. So, kita boleh hindar masalah kebas-kebas, serangan jantung, stroke dan sebagainya. Itu sebab kita kena amalkan minyak ikan daripada Forever Living. Masya Allah. Sekarang,
So kalau korang nampak kan kat situ kan, korang dah terus rasa nak makan kan. Bukan kita nak tunggu penyakit tu datang kan. Kita nak jaga. Selalu darah kita daripada tersumbat. So bukan biasa-biasa. Testimoni ni masuk sampai global. Masuk sampai world record. Jenis world record. Biasa kan dengan jenis world record. So ini adalah nenek kembar paling tua. Berumur 120 tahun bila ditanya. Dia minum aloe vera setiap hari 1 botol iaitu 2 liter. Dekat Jepun dia punya liter dia lagi besar. Okay. So kemudian kejap. Lepas tu kemudian awak boleh tengok kucing tertua di dunia berusia 31 tahun. Kucing ni kalau 1 tahun mereka ni bersamaan dengan 7 tahun manusia. So samalah 31 tahun ni kucing ni nampak dah tua kan. Umur dia dah sebenarnya 217 tahun usia manusia. Lagi tua daripada nenek ni. Sampai masuk world record. Sebab Tuhan dia sayang kan. So manusia, haiwan semua boleh minum. Sebab apa? Ini adalah semula jadi organik. Okay, next. Testimoni kronik lah. Bukan saja dekat dalam dalam Malaysia tapi luar negara. Awak nampak yang ni nampak bukan ke orang Malaysia ni, orang Turki. Dia ada penyakit sopak. Sopak ni maknanya dia dah muka dia dah jadi macam ni dah. Tapi sebab dia tahu produk Forever ni dia yakin renew cell. Dia minum aloe vera dan juga pakai produk luaran. Alhamdulillah handsome. Dan dia memang ada dekat dalam Forever Living kalau kita pergi dekat trip-trip Forever Living jumpa dengan dia. Okay, dan ni ialah luka kecing manis sampai dah buka dah. Dah sampai terbelah dah, Masya Allah. Okay, so dah terbelah dah sampai macam tu. Kita nampak kan. Boleh tutup. Okay. Tertutup sebab kita makan produk aloe vera dan juga produk-produk untuk kencing manis. Samalah juga dengan masalah saraf ni, berkursi roda. Puan ni dah ingat dia dah seumur hidup lah duduk atas wheelchair. Tapi bila dia nampak orang ceritakan tentang produk Forever ni, dia nampak sendiri produk berkata-kata macam saya cakap tadi, dia amalkan produk Forever dan Alhamdulillah, Masya Allah, seronok tak muka dia? Dia boleh berdiri tanpa pegang tangan dah. Dia tak payah susahkan orang. Dia pun boleh senang nak ibadah, nak pergi tandas dan sebagainya. Ini kenal tak saya? Sayalah orangnya yang selalu sangat sembelit, restung, banyak sangat jerawat. Ni sebenarnya dah berbedak dah ni. Tapi nampak juga. So Alhamdulillah, bila minum aloe vera, hilang pula jerawat-jerawat tu. Tak pergi spa pun. Masya Allah. Sebab bila dalaman sihat, luaran pun sihat. Alhamdulillah. So saya sangat suka dengan produk Forever Living, bukan sekadar saya menjual, tapi produk ni sangat-sangat berkesan pada diri saya dan sebab tu kita tak boleh nak diam-diam dan produk ni dia boleh bagi duit pula dekat saya, dekat anda-anda semua juga yang dengar bisnes berbentangan malam ni. So produk pilihan ni bukan saja saya saja. Awak boleh nampak dekat sini atlet-atlet. Awak kenal ni siapa? Apa? Anak-anak sidik apa? Semua makan produk Forever, ambil madu, tenaga, instant. Lagi ni aku mak mentua kawan saya kan. Ni ramailah kat sini awak boleh nampak semua pun ada usus dan salur darah. So market awak sangat besar. Dan produk ni bukan produk yang ada duta. Kitalah duta. Okay. So kalau awak nampak sini ni Posh Beckham dia makan produk untuk kurus dalam Clean 9 program. So banyak lagi lah artis-artis daripada luar negara lah. Ini Hindustan pun ada. Okay. So yang paling penting sekarang, okey, fokus Okey, kita dah tahu dah syarikat terbaik, produk boleh berkata-kata, ada produk demo. Inilah paling anda kena buka mata supaya anda nampak apa yang saya nak ceritakan. Macam mana tips penting awak pilih bisnes terbaik untuk jadi jutawan. Siapa kat sini nak jadi jutawan? Mungkin awak rasa takut. Awak kata, boleh ke aku nak sikit-sikit je. Sebenarnya dekat bisnes ni, awak boleh jadi jutawan tanpa kadang-kadang tu. Sebab bila kita ikhlas, kita cerita tu, kita kita cerita kat dia, kita nak bagi tahu dia. Tapi yang sebaiknya, Allah yang buka pintu hati dia, betul tak? So, awak boleh jadi jutawan dekat dalam bisnes ni. Sebab saya akan buktikan kepada anda. Dengan 3 konsep yang tak ada dekat tempat lain. Hanya Forever Living saja. So, saya nak tengok dekat ruangan chat. Siapa yang nak jadi jutawan? Saya nak tengok siapa yang tulis saya. Ada seorang je nak jadi jutawan. Siapa lagi? Oh, yang nak tulis nak ni ya. Masya Allah. Zahidah Mona. Lagi-lagi Muhammad Rahmat. Siapa yang tulis ni? Saya sama dengan sahabat-sahabat yang baca. Semua kita aminkan. Okay. Sebab ini bukan bisnes yang biasa-biasa. Okay. So, apa 3 ciri? Apa 3 konsep yang tak sama dengan syarikat lain tu Aida? Okay. Inilah yang anda kena tengok. Tadi awak dah tengok kan syarikat dia. Awak dah tengok produk sekarang. Awak kena buka mata
pelan pemasaran yang forever ni ada dekat 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 forever saja, yang tak ada kat tempat lain. Mungkin awak akan rasa awak buat syarikat yang lama sekarang ni awak kata okey je. Tapi awak cuba tengok apa yang saya cerita ni ada tak dekat company awak. Okey. Kalau awak nak tahu sebab apa yang ada dekat tiga konsep dekat dalam platform Forever ni lah yang menjadikan ramai sangat orang yang buat full time ataupun part time boleh berjaya sampai dapat capai CBM check dalam USD. Okey, ini ialah saya punya mentor saya. Okey, ini full time. Dululah dia ex lecturer, pensyarah pun berhenti kerja profesional untuk buat bisnes ni dan dapat 71 USD 446. Cuba korang darab dengan 4.5, korang dapat berapa? Satu hari masuk 300,000 masuk dalam akaun. Banyaknya. Boleh buat macam-macam, betul tak? Boleh dapat selesaikan hutang lapuk, boleh bayar zakat banyak-banyak, boleh gembirakan orang tersayang. Ikut anda, betul tak? Dan ini part time. Siapa kata part time tak boleh jaya? Ini CBM Munira dan Ridwan. Dapat sebanyak USD 3,470 dalam 14,000 satu hari masuk. Ini bukan bonus bulanan ini bonus tahunan. Dividen tahunan. Macam kau korang letak duit dalam KDOSP dan korang dapat dividen. Ini maksud saya. Dan ini full time. Tak nampak pula dia ex-engineer. Okey, CBM Faiz Al-Hajari atau kita kenal Papa Berry. Papa Berry YouTuber kan. Dan dia ni boleh buat bersama-sama isteri dia berjaya. Dan CBM Kak Baiti ni. So nampak saya pernah ada orang cakap pakai purdah pun boleh berjaya. Maksudnya kat sini memang betul. Pakai purdah maksudnya yalah orang tak nampak mulut dia tapi dia boleh berjaya. Sebab apa? Platform bisnes terbaik, syarikat terbaik, produk terbaik dan kita sendiri betul-betul nak bantu orang, kita sendiri pun nak bantu diri kita. Dan yang lagi satu ni part time government, Kak Syim dan Muhammad Noor. Abang Noor dan juga Kak Syimah ni pun sama-sama capai CBM check dalam 5,200 USD. Okey, USD. So dalam berapa? Dalam 20,000 masuk. Wih, seronoknya. Saya dulu kerja dalam 17,000, saya dapat pun dah seronok. Ini lagi banyak rupanya bila kita buat berjuang dekat dalam bisnes forever living. Dah lah, income setahun pun naik banyak. Betul tak? Ini tahunan lagi dapat. Masya Allah. So, dividen tahunan ni bukan seorang-seorang je dapat tau. Ramai sangat dapat. Awak nampak yang ni, batu kuning ni ialah seluruh daripada negara Malaysia. Ramai tak? Ramai. Dekat berapa? Dekat 80 ke 90 orang. Tak silap saya. Okay, yang ni awak boleh nampak ya. Bila awak nampak benda ni, saya harap awak boleh buka mata sebab platform business forever living ni sangat-sangat boleh membantu ubah nasib kita. Awak nampak ni, awak terus percaya, aku pun boleh capai. Sebab apa? Orang yang dalam ni awak boleh nampak, semua pun daripada kelulusan pun ada yang bukan daripada macam ini guru. Yang macam ni guru kafar. Yang ni SPM je, kerani. Tapi awak tengok cek dia sampai USD 136,137. Comel nombor dia tak? Ni orang Cina pun jual makanan sunnah kita. Izali apa 71 dekat-dekat je dengan dia punya rangkaian orang kata leader dia. So bukan bisnes ni bisnes yang mengkayakan leader. Tidak. Awak buat awak dapat. InsyaAllah saya pun dapat. Awak pun dapat. InsyaAllah. So nak tak kita capai dividen tahunan dalam USD? Jom cepat-cepat berjuang. Terus cepat-cepat buat terus ambil peluang. Jadi VIP. Tak apa kita cerita lagi kan. Okey, so ribuan jutawan ni track record dia ni maksudnya bukan dekat Malaysia saja. Luar negara pun awak boleh nampak yang ini 1,457 USD. Rothschild dari Jerman. Banyaklah lagi Microsoft ni dia loceng je. Apa orang kata dia ni pekerjaan dia sebelum Forever ni ialah bagi bunyi loceng kat kereta api. Ting! Masuk kereta api kan. Tapi bila dia nampak Forever ni, dia ambil peluang dan dia sangat-sangat jadi jutawan. Masya Allah. 510,000, 510,560 USD. Kita nak cakap pun kita punya. Yang ni kisah yang punya sifu. Kita punya sifu. Datuk Desmond Kon. 634,300. So awak boleh nampak kita punya sifu pun setanding dengan orang-orang dekat luar negara. So awak tak nak ke buat bisnes ni? Saya nak. Kalau awak nak, jom sama-sama. Okay? Kita sama-sama berjaya. So, lagi.
Bukan saja dia memberikan bonus tahunan ni kepada semua, dia juga meningkatkan ekonomi umat Islam. Dia tak ada pilih-pilih kasih. Siapa buat dapat. Ini ialah top Turki. Top leader daripada Turki, Meriam, yang mana kalau nak tahu suami dia ni dulu, dipenjarakan sebab muflis. Tapi dia tak suka. Dia tak nak nasib terus macam tu. Dia ambil peluang, dia ambil forever ni, dia betul-betul buat dan dia sangat-sangat berjaya dan dia dah boleh keluarkan suami dia daripada penjara. Nah, apa? Awak boleh nampak setiap tahun dia dapat CM check dan awak boleh nampak bila-bila pun dia boleh pergi mengerjakan umrah ataupun haji dengan duit forever. Masya Allah. Sama juga dengan UAE top leader Hossam dan Agua. Awak boleh nampak tahun 2017 dapat 130,000 pun dah banyak dalam USD. Tahun seterusnya 340,000 USD. So macam saya cakap tadi, dia berada juga dekat negara-negara Islam termasuk Palestin. Jadi dia meningkatkan ekonomi umat Islam. Kita umat Islam, kita tak nak ke tak berjuang dekat bisnes yang sangat-sangat besar, global yang boleh bagi kita banyak. Mesti kita nak, betul tak? So, konsep yang pertama, dah masuk dah Mukadimah Haidar. Konsep yang pertama yang menjanjikan kita tak sama dengan orang lain ialah kita tiada orang tengah. Okey? So syarikat biasa produk produk ni masuk. Okey, produk saya bukan produk shake forever light. Okey, dia nak masuk mesti dia pergi ke kilang. Daripada ladang ke kilang. Dan produk tu dia akan pergi kepada orang tengah. Jadi orang tengah ni dia akan beli banyak-banyak dan dia akan chop nama dia. Contoh, chop nama siapa? Chop lah nama penapis air tu nama dia. So adakah orang tengah ni akan jual semuanya? Tidak. Dia akan cari ejen. Ejen tu siapa? Kita lah. Dia akan cari orang-orang dan awak. Contoh saya, awak, ejen dia. Dan dekat sini 35% orang tengah. Lagi 35% ejen. Okey lah, Ida dapat juga 35%. Tak, awak kena ingat, ejen ni bukan awak seorang. Gila awak nak pergi jual beratus-ratus penapis air, dia akan recruit banyak ejen. Dan bawa ejen awak lagi, ada lagi dropship lah, apalah apa. Dan bila sampai kat awak bukan 30%, tapi awak dapat 5% saja. Betul tak? Sebab tu bonus awak ataupun awak punya uh, income tu kecil je bila awak pilih syarikat yang ada orang tengah. Tapi produk Forever, syarikat Forever, dia tidak menggunakan orang tengah. Dia tiada orang tengah. Dia direct terus kepada kita. Jadi memang kita pun ada ladang, kita ada kilang sendiri dan terus pergi kepada kita. Jadi 35 campur 35 berapa? 70%. So 70% ejen tu kita pun sharing dengan orang dan kita pergi kepada pelanggan. So saya nak tanya dekat sini. Awak nak pilih 5% ke? Bukan 35 tau. Sebenarnya awak tak nampak. Sebenarnya awak dapat 5% saja. So saya nak tanya dalam ruangan chat. Awak nak buat bisnes, awak nak dapat bayaran 5% ke? Awak nak dapat bayaran 70%? Boleh tak jawab dekat ruangan komen? Mestilah awak nak 70%, betul tak? So, produk Forever Living ni bila awak buat, dia ialah produk tu direct pada kilang, dia takkan turun pangkat. Diskaun awak tetap kekal sama level dan tiada kena maintain pun. So, pembelian ataupun jualan setiap bulan. Jadi, untung awak macam awak jadi agent. Sedangkan awak founder. Sedangkan awak bukan founder pun. Awak tak keluarkan duit yang banyak pun. Nak jadi founder kena duit banyak, betul tak? Tapi awak dekat syarikat Forever ni, awak untung macam founder. So ini yang pertama. Yang pertama awak kena faham. Okey, ada tak company awak yang lama tu ada orang tengah? Awak kena tanya, awak punya kilang kat mana? Mesti dia susah nak jawab. Okey, seterusnya yang konsep yang kedua. Konsep yang kedua ialah Forever Living tiada menggunakan sistem point. Sistem point ni apa? UV, PV, segala VVV lah. Okay. Point value, apa dah sale value, saya pun tak faham lah. Tapi orang ingat, oh memang macam ni, nak buat bisnes memang kena ada PV, PV. Sedangkan, Business Forever dia tiada langsung menggunakan point. So, saya bagi awak contoh syarikat ABC. Awak buat sale hari ni 2,000. Dia convertkan kepada 800 PV. Okey. Sebenarnya dia dah ambil 1,200 PV senyap, 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 senyap daripada awak. Sian tak awak? Awak kena curi duit awak. Tapi awak kata, tak apalah. Saya tak tahu pun. Awak macam kata, oh memang macam ni cara dia. Dan awak daratlah dengan 10% sama dengan RM80 awak dapat. Tapi syarikat Forever Living
kita tak ada point. Jadi hari ni awak buat sale sama juga, 2,000. Darab dengan 10%, awak dapat RM200. Beza tak? Beza banyak kan? Kau awak tak kisah. Awak tak kisah. RM120 dia ambil. Masya Allah. Janganlah ambil bisnes yang ada point. Dan awak nak tahu tak, syarikat Forever Living ni dia bukan bayar paling kecil 10%. Paling kecil pun dia bayar 25%. Masya Allah, baiknya company Forever. So, tiada bisnes yang menyediakan bonus paling kecil 25%. Hanya Forever Living. So, sebenarnya, yang betulnya, sebab saya nak bagi perumpamaan yang sama, jadi sebenarnya Forever bayar awak paling kecil pun 25%. So, 2,000 sale awak hari ni, darab 25%, bonus awak sebanyak RM500. Okey ke tak? Selama ni awak buat sale 2,000, awak dapat berapa? Awak dapat RM80. Sedangkan dekat company ni awak boleh dapat RM500. Dan dekat syarikat ni, umpama awak kena buat 6 kali ganda sale 2,000. Sebab 80 darab 6 kan baru 480. Tapi dekat syarikat ni, kalau awak buat 6 kali ganda, kerja macam awak nak dapat 500, awak dah dapat dekat 6 darab 5. 3,000. Masya Allah. Best tak? Best tak? Ini yang membuat awak boleh jadi jutawan bila awak pilih syarikat yang tak ada sistem point. Okey? Okey tak? Kalau okey, tulis okey. Saya nak bisnes yang macam ni. Okey, seterusnya konsep yang ketiga yang tak ada dekat tempat lain ialah syarikat Forever Living tiada menggunakan sistem pairing. Maknanya satu kaki ni dibayar habis. Macam mana tu Aida? Bila kita melahirkan sama level dengan kita, kita akan dapat royalty bonus. Kita bagi company bayar lagi kita. Bila kita melahirkan leader yang sama-sama dengan kita. Dekat sini, first level awak akan dapat 6%. Second level awak tak kenal pun. Ni mungkin awak kenal Ali. Ali ni taja Abu. Abu jadi manager. Tapi awak tetap dapat dia 3%. So sale dia contohnya 100,000 sebab dah manager kan. Memang sale padu kan. So semua ni awak terus masuk dekat akaun awak. Awak dapat 11,000 daripada royalty bonus satu kaki. Itu baru satu kaki. Kalau ada dua kaki, kaki besar gajah lagi, empat kaki, terus dibayar habis tanpa awak perlu pairing. Tapi syarikat yang menggunakan pairing, awak kena sama. Level satu, pair. Pair lah orang kata. Kalau sini kaki ni 3,000, awak kena sebelah ni pun 3,000. Baru awak dibayar bonus pairing tu. Tapi, awak tengok kat sini. Selama mana kita nak top up? 3,000, top up lah 2,000. Ni, bila tak top up, bonus macam yang ni. 3,000 yang ni tak buat. Langsung tak dapat bonus. Bonus, orang kata, dia punya ni lah, company yang kata ni pairing. Jadi awak nampak kat sini, syarikat yang menggunakan pairing ni sebenarnya dia tak nak bagi kita duit pun sebenarnya. Dia menyusahkan kita. Awak rasa awak bersemangat ada kawan buat sama-sama apa benda. Sedangkan kembar pun tak ada yang sama. Awak jadikan kembar mungkin ada tik lalat, ada lesung pipit sikit ataupun ada yang perbezaan. Ini pula bisnes yang buat bisnes pairing. Dan awak boleh nampak dekat surat khabar tu pun skim piramid ni ialah haram. Okay. So siapa yang buat sistem pairing ni hentikanlah kan. Jangan buat berhenti. So dan best sekali syarikat Forever Living ni boleh diwarisi. So sebab tu satu kaki ni pun awak dah kaya sebab 11,000. Ini awak punya royalty bonus daripada manager. Belum lagi daripada bonus sendiri awak, aktif awak. Banyak sangat bonus yang awak dapat. So yang bestnya lagi, Istimewa Forever ni tak ada buang. Dia ajak abang Okey. ke? Ya, itu. Okey, yang masuk tu boleh. Dia orang tahan dia kerja tapi tahan maki. Yang anak Ipin kerja. Siapa yang masuk ni boleh tutup Resign. apa? Tutup Tak tutup apa. suara. Saya tak boleh nak tutup suara ni. Siapa yang masuk ni? Tutup suara ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Forever ni dia tak buang upline. Maksudnya dekat sini bila saya dekat company lama saya sebenarnya saya apa bila melahirkan manager dia akan terputus. Tapi Forever Living bila sama pangkat kita langsung takkan terputus. Malah kita dapat lagi royalty bonus yang saya cakap tadi 11,000 tadi. 11%. Okay, so best lah kat sini. Inilah orang kata bagusnya dekat Forever Living dia tak buang upline. Kita dah susah-susah, orang kata dah bantu dia kan. Kenapa nak buat sistem yang macam ni, yang potong-potong ni kan? Okey, seterusnya,
pelan pemasaran yang membuktikan Forever Living ni dia pembayar bonus tertinggi di dunia yang mana dia adalah raja kepada global bonus. Okay, so awak boleh nampak dekat sini. Okay, awak boleh type dekat awak punya phone ataupun awak punya device, awak type je Forever Global Bonus. Okay, Forever Global Bonus awak akan nampak Forever punya chat dalam CBM chat USD. Kalau awak tengah buat satu bisnes, awak buatlah, type lah dalam tu. A.W ke apa-apa, H.live ke, S.ly ke awak bubuh. Awak nampak apa? Awak akan nampak. Tak nampak pun orang yang dapat check. Tapi dapat nampak marketing sahaja. So sebab itulah saya bagi tahu, tiga sebab ni yang menyebabkan Forever Living boleh menjadikan raja kepada global bonus. Sebab dia tak ada pun orang tengah, dia dapat kita banyak 70%, tak ada orang tengah. Dia tak ada gunakan point, dia bayar daripada harga jual, dia sangat telus dan dia tidak menggunakan sistem pairing. Dan kesannya sebab tu bonus payout kita paling tinggi dalam dunia. Dan bonus dibayar daripada harga jual. Hanya company Forever saja awak nak tahu, hanya Forever saja bayar pada harga jual dan sebenarnya 11 bonus dalam Forever yang saya bagi tahu ni baru sikit je dan tak perlu pun awak maintain untuk dapatkan bonus dan tak ada pun minimum order quantity. Untuk awak nak beli 30% ataupun berapa peratus awak kena banyak satu amount. Tidak. Satu pun awak dapat less 30%, 48%. Best kan? Okay. So, Forever adalah pilihan terbaik. Sebab apa? Selain pada awak nampak tadi, awak boleh dapat banyak orang kata tiga konsep yang tak ada kat tempat lain tu, ada lagi Forever bagi lagi kat awak iaitu insentif dan rewards. Okay? So awak seronok tak? Kalau saya sangat seronok bercuti. Kita nak berjalan satu family ataupun suami isteri. Percutian dalam Forever dia bagi sampai 3 kali setahun. Bukan satu kali je. 3 kali dia bagi. Sangat-sangat kaya kan? Dia bagi asyik-asyik muka kita je pergi kan? Kan? So kita buat. Dan melancong ni kita dapat 2 tiket. Masya Allah. So kita boleh trade kan. Isteri kita, suami kita. Seronok tak? Macam sebelum ni saya kan nak pergi Phuket ke nak pergi Krabi. Tak pergi-pergi yang luar negara. Yang dalam negara saya yang pergi ni beredang je lah. Siapa macam saya. So dekat Forever ni dia boleh bagi percutian 3 kali setahun. So dan kita dapat bonus dalam USD. Dan ada lagi tabung kereta yang mana Forever to Drive kita bayar, kita dapat extra income 54,000 hingga 108,000 selama 3 tahun. Okay? Inilah insentif tabung duit kereta yang mana setiap bulan kita dibayar 1,500 hingga 3,000. Kita kerja 3 bulan je. Tapi company ni punya lah baik. Dia bayar sampai 3 tahun. Dan dia auto renew. So selama-lamanya lah sebenarnya kereta-kereta ni dibayar oleh company. So awak nampak ni dah warna kuning. Ni dah warna Mustang warna hijau. Ni warna biru. Warna merah je belum lagi. Mungkin awak nak beli Mustang warna merah. Dan kalau kata Aida saya tak suka lah kereta kan. Tak apa. Sebab duit tu dia masuk dalam amount account awak dalam cash, dalam duit. So awak tak kisah awak nak beli kereta, awak nak bayar hutang, awak nak beli apa-apa pun boleh. Okey? Sebab dia masuk dalam account awak dalam bentuk duit. So ini dibayar selama 3 tahun, 3 tahun dan level yang paling kecil awak dibayar 1,500 hingga 3,000. So ada orang dia sangat-sangat generous. Dia dah beli banyak dah kereta. So dia dapat lagi setiap tahun kan dapat duit ni. So dia beli van jenazah untuk kampung dia. So setiap kali orang guna, dia dapat amal jariah. Pun boleh dekat dalam bisnes ni. Kita boleh buat banyak sedekah. So ini ialah Eagle Manager Retreat yang saya cakap tadi 3 kali trip setahun kan. Percutian ni sangat-sangat best korang. Sebab apa? Dia bagi flight honeymoon ni 2 tiket. Dan 5 hari, 4 malam hotel 5 star. Dan kita belajar training sambil-sambil kita orang kata me time dengan suami dengan isteri kita kan. Kita pergi tahun lepas kita pergi dekat 3 negara dekat Itali tau. Dan tahun ni kita pergi dekat Phuket. Dan seterusnya kita pergi dekat Waka Waka. South Africa. Masya Allah. So next lagi. Forever bagi lagi USD dollar tadi kan. Dia bagi lagi pergi percutian. Dia tak bagi duit masuk dalam account. Dia nak raikan kita. So ini ialah Forever Global Rally trip yang mana korang dapat percuma 2 tiket flight honeymoon suami isteri. Yelah honeymoon lah kan. 2 orang kan. Bila nak pergi tempat-tempat yang macam ni, Forever boleh bagi. Ya Allah, bestnya. Korang nak tak?
5 hari 4 malam hotel. Dan sama juga ada training, dan yang ni best sebab apa, kita dapat check dalam nama kita, dan kita ada dapat lagi extra duit poket lagi. So tahun lepas kita pergi ke India, tahun ni baru je balik pada Eiffel Tower, Paris, kota cinta kan, Francis. So tahun lepas pergi dekat Dubai, Masya Allah, best tak kurang. So bukan negara-negara yang dibawa tu sama je setiap tahun, tak. Macam tahun-tahun sebelum ni lain-lain. Okay, ikut negara, semua negara yang forever ada. Okay, so inilah saya nak tunjukkan, syarikat ni dia akan kongsi 3% keuntungan tahunan global, sales tahunan global kepada forever business owner yang layak. So bukan sikit, bukan seorang, bukan Sifu saja, tapi malah ramai sangat anak didik, dan kita semua pun boleh berjaya sama-sama macam ni. Okay? So kita kena tanamkan, kita memang nak buat bisnes ni sungguh-sungguh, kita nak capai apa yang kita nak lunaskan sebelum kita pergi. Oh, betul tak? Sebelum kita ada hutang, kita ada amanah. Orang kata dia hutang, kita jangan cakap hutang, kita cakap amanah. Kita ada amanah yang perlu kena selesaikan. Jadi kita ambil lah peluang, betul-betul berjuang dekat platform bisnes, sebab dia boleh bagi banyak macam ni. Okay? Dah start dah Aida, tak tahan dah ni. Aida cerita banyak sangat. Macam mana nak start ni? Okay. Keahlian forever yang pertama ada dua sahaja, iaitu keahlian biasa RM90. Yang ni awak tak boleh daftar ke ejen. Okey, awak tak boleh daftar ke ejen, awak hanya dapat diskaun 5%, dan awak boleh berniaga di Malaysia, Singapura dan Brunei. Okey, dan awak bila dapat less 5%, jadi aloe vera ni harga dia 110, awak akan beli dengan harga 116, awak akan beli dengan harga RM110. So ada juga kelebihan, bila awak start RM90, awak akan dapat free aloe vera, akan dapat website, apps, group support, kelas coaching, semua awak akan dapat, tapi limit sebab awak tak boleh taja orang. Awak tak boleh temenaja orang. So kalau awak betul-betul nak buat bisnes, awak betul-betul nak buat lah, orang kata, kenapa nak ambil RM90? Awak terus je ambil package VIP. Sebab apa? Package VIP, macam saya dulu pun, macam fikir macam awak juga, alah duit. Tapi sebenarnya, kita tak ada duit lah kena buat bisnes ni. Kena cari duit terus buat VIP. Sebab dekat VIP awak boleh dapat untung banyak. Sebab pertama kali, awak hanya bayar sekali sahaja seumur hidup untuk dapatkan semua yang saya ceritakan tadi. So, harga dia RM2,146. Awak terus dapat diskaun 30%. Dekat sini awak boleh daftarkan ejen dekat satu dunia, 170 buah negara. So harga awak daripada 110 jadi 116, jadi RM81. Okay. So sangat jimat bila awak terus ambil package VIP. Setiap kali awak beli pun awak dah jimat sebanyak. Buat apa awak nak bayar lebih kalau awak boleh dapat bayar murah. Bayar jimat. Betul tak? Orang Melayu suka jimat kan? Okay. So lagi satu, bila awak jadi VIP, awak bukannya bayar dekat awak punya orang yang akan register awak tu, awak tak dapat barang. Awak dapat produk bernilai 2,006. Jadi awak tak ada rugi apa-apa pun. Awak bayar 2,000, awak dapat produk 2,000. Dan free lagi sebotol aloe vera. Ya Allah, ini apa yang ruginya? Company yang rugi, betul tak? Kita bayar dah 2,146. Dapat produk, dapat lagi harga aloe vera free. Dan tiada minimum order. Tak ada minimum order, maknanya minimum order quantity. Maknanya awak beli satu pun awak dapat less 30%. Ni yang paling penting, tak ada maintain-maintain. Bulan depan nak kena keluar lagi 2,146 kaedah untuk maintain diskaun 30%. Tidak. Ini kan bisnes yang simple, bisnes yang real, bisnes yang best. Kenapa nak ada maintain-maintain, pilih maintain-maintain? Betul tak? Bisnes kita tak ada maintain-maintain. Dan awak akan dapat free apps dan website yang bernilai berharga RM5,000. Kalau awak start bisnes kat luar, awak kena bayar. Tapi dekat sini semua percuma. Dan ni yang best sekali. Bila awak jadi VIP, awak kan nak dapat income. Awak terus buat gerak kerja, kita akan ajarkan awak satu VIP close, awak close satu VIP, awak dapat 536. Kalau awak dapat 4, dah 4,000. 500 ni banyak tau. 500 ni boleh buat kita punya yelah, kalau orang serumah ni dia punya belanja makan, belanja dapur, pampers anak, susu anak, betul tak? Extra ni. Okay, tapi saya nak bagi tahu berita gembira. Package VIP yang awak tengok tadi 2,146 tu tengah ada promosi istimewa sekarang. Dan akan berakhir 31 Julai, habis bulan ini sahaja. Jadi cepat-cepat rakam, tangkap gambar ni, slide ni, bagi tahu dekat awak punya yang bagi link kat awak malam ni.
Saya betul-betul nak buat bisnes. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak pilih package apa awak nak? Package satu? Okey, kalau package satu ni daripada head to toe, yang produk package dua ni dia lebih banyak produk, dia tak banyak lah head to toe. Package satu dan package tiga ni head to toe, maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, so awak boleh jimat RM500 hanya bulan ini sahaja. So cepat-cepat ambil peluang diskaun 30% ni. Sebab apa awak dapat diskaun 30% dan awak dapat diskaun, awak dapat 30% juga bonus daripada harga jual. Sebab itulah awak kena cepat-cepat ambil peluang sebab kat sini awak boleh menaja orang unlimited. Kalau awak nak tahu, saya akan ceritakan next slide apa yang awak akan dapat bila awak jadi VIP. Yang penting awak kena grab peluang sebab saya nak bagi tahu seluruh Malaysia, okey, tengah berebut tengah berebut benda ni. Kalau habis saya tak tahu HQ boleh ubah dan boleh ubah apa-apa yang diorang suka. Sebab apa? Semua orang tengah ligat beli bawah produk Forever VIP. So anda yang tengah tertunggu-tunggu nanti-nanti tu, saya nak takut awak bye-bye je nanti. So awak ambil peluang cepat-cepat. Malam ni terus pilih. Okey, kalau saya nak pilih package yang nombor 4, ada Omega banyak. Okey, saya nak ambil package ni, terus screenshot hantar dekat orang yang bagi tahu link Zoom malam ni. Okey, bagi tahu dia saya nak jadi VIP. Okey, ni bila awak jadi VIP, masuk je VIP bulan ni, insya-Allah bulan depan awak dah boleh patah modal dengan gerak kerja dan awak ada mentor kan? Mentor awak akan guide dan awak akan follow apa yang dia ajar. So first, kalau awak jadi VIP, first awak akan dapat untung menaja. Awak boleh ceritakan tentang produk Forever tadi, aloe vera, dan dia nak jadi member. Dekat sini, Forever bayar dekat awak 10% ke? Tidak. Kecil. Starting pun dah 25%. Sangat besar. So, dibayar daripada harga daripada harga jual. Walaupun awak dapat dah less 5% ahli biasa. So, darat RM116 harga jual. So, awak akan dapat RM29. RM29 ni ialah daripada belian ahli awak yang join dengan awak dan takkan dia nak ambil satu. Dia nak makan satu family. Dia nak makan dengan suami dia. Kalau ada 4 orang, 5 orang beli 2 botol, dah 10 botol. Darab dengan 10 botol ni, awak dah dapat RM252. Dekat RM300. Okay, so awak leveragekan apa kelas yang kita bagi, awak tertaja satu VIP yang sama-sama dengan peluang bisnes macam saya cerita ni, okey lah. Siapa saya nak petik nama? Siapa saya nak tengok dalam ni? Okey lah, Dayah. Okey, aku nak VIP lah. Aku rasa aku memang betul-betul nak ubah hidup. Aku dah nampak peluang aku nak jadi VIP, ambil package satu. So, awak taja satu VIP ni, awak kena keluarkan modal lagi? Tidak. Awak keluarkan modal sekali je waktu awak jadi VIP. Dan sini awak akan dapat penajaan awak, bonus awak dibayar pada harga jual RM2,146. So awak dapat RM500. RM536. Banyak tak? Sangat banyak. So kalau ada 4 orang yang jadi VIP bulan tu, awak dah dapat RM2,146. Awak kena percaya saya cakap. Produk ni sangat-sangat bagus. Ramai orang sakit. Ramai orang terdesak nak ubah hidup. Dia akan ambil VIP. So ini baru saya bagi contoh 4 orang. Malah saya sendiri boleh 8 ke 10 orang satu bulan. So ini ialah rezeki yang Allah bagi. Maksudnya kita ceritakan, kita keep sharing, keep sharing. So kita tak tahu berapa yang kita akan dapat daripada kita sharing tu. Berapa orang VIP. Jadi kita ada peluang tak? Banyak sangat peluang kita dapat. Tapi modal kita sekali je semua hidup. So lagi, alai dah. Orang tu dia tak nak menjadi ahli. Tak apa. Dia jual je. Kita bagi je harga asal, harga runcit. Dan sini awak dapat 30%. Awak kan dapat untung diskaun 30%. Awak beli murah. Awak bayar, dia beli kat awak harga asal, retail. So sini pun awak dah untung satu botol, untung runcit awak RM35. Itu baru RM35. Aloe vera tau. Belum Omega. Omega dekat Omega 3 Plus tadi dekat RM45. So dua tu pun dah dekat RM80 awak untung runcit. Boleh dah. Awak kata. Tapi kita bukan nak ajar awak untuk runcit kan? Kita nak ajar awak networking. So sini pun awak dah dapat 350. Cuba awak campur dengan saya. 252 campur 2146 campur 350. Untung bulan depan awak dapat RM2,788. Dekat RM3,000. Masya Allah. Awak nak tak? Kalau awak nak betul-betul awak nak, awak bayar. Keluarkan malam ni RM1,600 saja sebab harga asal tu akan kembali normal kepada RM2,146. Baik awak ambil
Sekarang dengan harga 2,000, tak perlu 2,146. Kenapa bayar lebih kalau boleh murah sekarang? Bayar je 1,600 sekali saja seumur hidup. Tu pun awak dah dapat untung berganda-ganda. Saya pun sama, 10 tahun lepas saya keluarkan sekali, tapi saya tak untung sangat. Sebab apa? Saya bayar 2,146 sebab dulu kita orang tak ada promosi macam korang. Korang ada promosi kena Grab. Okay? So ini produk ni memang macam saya cakap tadi, semua orang berebut, so korang cepat-cepat Grab VIP malam ni. So ini baru satu bonus saya ceritakan kepada anda. Okay, ini assistant supervisor. Lepas tu anda akan terus naik ke 38% supervisor, assistant manager dan seterusnya manager. So ini baru satu penajaan, maksudnya satu bonus yang anda buat daripada direct. Direct, orang kata aktif bonus anda. Belum lagi passive income anda. So sini, satu botol aloe vera, awak sharing dengan orang, orang tu nak jadi member dengan awak dapat RM29. Tapi awak dekat level manager, satu aloe vera pun, orang tu boleh join dengan awak dah dapat RM50. Sama juga VIP. VIP, dekat tadi awak nampak yang 536, awak dapat satu VIP bila awak jadi VIP. Dan level ni awak akan naik sampai manager, macam saya. So, satu orang saya taja, awak taja, bila awak duduk dekat manager, awak akan dapat RM922. Awak kena keluar modal lagi ke? Tidak, sekali je. Jomlah. Okey, ambil peluang ni. So, website dan apps diberikan percuma. Awak akan dapat apps di hujung jari. Tak perlu pun meroket tanpa, kita boleh meroket tanpa perlu simpan stok. Kena ada stok banyak baru nak ada orang ni. Tak payah. Bila ada order je apa orang nak jadi member ke, terus je guna apps di hujung jari. Dan ada website. Dan kita akan ajarkan online marketing, advance online marketing yang mana kita ajarkan teknik orang datang cari kita. So sangat-sangat best syarikat Forever Living ni. Sebab apa? Kita tak tinggalkan awak seorang-seorang. Kita akan guide awak. Okay, dan yang terawal dan yang Grab VIP malam ni, awak akan dapat lagi satu lagi extra iaitu Digital Education Portal BO International, yang mana awak boleh 24 jam boleh masuk dalam ni dan belajar setiap kos. Tapi limited untuk yang terawal dan yang Grab VIP sahaja. Okay, so next. Awak dapat juga bahan marketing tools percuma. Awak nak cari apa? Dah ada dah semua. Awak boleh guna secara percuma saja. Cari je dekat Telegram. So, awak nak tahu tak? Kita punya Sifu ni, dia dah buat satu sistem yang mana mentoring terbaik dunia. So, dia bukan biasa-biasa. Dia juga adalah PhD dalam network marketing dan berpengalaman selama 27 tahun. Dan 27 tahun lah juga dia mencapai CBM check sebanyak 27 kali. Inilah orang yang kita kena, macam inilah kita kena buat. Sebab proven success dan dia telah membuatkan sistem yang kita just ikut je formula 9333 ni. Okay, dan dia juga mengkaji. Dia duduk dekat UTM mengkaji MLM yang terbaik di dunia dan dia mendapati Forever Living lah MLM terbaik yang tidak ada 3 konsep yang berada dekat mana-mana company lain. Hanya Forever Living. Okay, so awak kena ambil peluang. Okay, awak boleh nampak sini ni check dunia check dia. Sifu kita 634, tak jauh beza pun dengan top 1 daripada Germany ni. So, Malaysia akan gegar balik. Kita semua boleh capai macam mana kita punya mentor-mentor. Sebab apa saya cakap tadi, bisnes ni bukan mengkayakan orang atas, kita buat kita dapat. Okay. So seterusnya ada kelas training tutorial coaching one-to-one percuma online dan offline. So banyak sangat kelas-kelas yang akan diberikan secara percuma, awak tak perlu bayar pun. Okay. So awak boleh join dan awak boleh tanya back to one dengan mentor awak. So apa lagi yang awak kata tak nak buat. So ni income saya pada tahun 2021 RM91,562 waktu PKP, waktu lockdown. Boleh capai sampai RM91,000. Kalau kita bahagikan dengan 12, dalam RM8,000 lebih, RM8,000 macam tu. Income bulan-bulan orang yang suri rumah saja, ex-engineer. Yang orang kata ialah jurutera, tapi bukannya ada bidang dalam education ataupun kesihatan, tapi boleh berjaya sebab kita ada macam tadi, kita ada kelas, coaching dan awak boleh nampak kat sini tahun lepas income dia sangat-sangat stabil. Sebab apa? Kita keluarkan modal kita sekali je, kita boleh belajar, kita boleh buat bisnes ni sangat-sangat mudah sebab kita ada sistem dan kita ada mentor yang guide. So Alhamdulillah, income tu orang kata 4 ke 5 angka dengan pangkal yang besar. Ni 5 angka pangkal kepala besar. Orang kata kepala 4 ada, kepala 3 ada.
Masya Allah. Alhamdulillah. So insya Allah kita sama-sama orang Islam yang berjaya boleh banyak-banyak buat, orang kata, amanah kita settle, zakat kita bayar, dan kita boleh bantu banyak-banyak orang. Kita boleh zakat. Okey. Seterusnya awak boleh tampak ini ialah saya tunjukkan CBM Global Rally dekat Paris. Oh, tengok You look amazing. Oh, thank you, thank you. Did you see my beats? Yes. How does it feel to be here on the big stage? How does it feel to be here? It's amazing. It's amazing, amazing. Are you guys excited for a Global Rally 2025? I don't feel the excitement. We're ready to rally. I think we're getting a preview of the Spirit Award over here. Yeah? Do you guys know that there's a spirit award? Okey, so seterusnya korang tengok Malaysia juga ramai sangat CBM chat dalam di Paris. You look amazing. Oh, thank you, thank you. Did you see my beats? Yes. Bismillah. Okey. Seterusnya. Tahun depan kita pergi ke CBM Global Rally Dubai. Okay. So, sungguh-sungguh nak ubah hidup, ambil peluang, ambil terus package VIP, bismillah. Tawakal kat Allah, kalau tak ada bajet pun terus juga ambil RM90. Janganlah fikir-fikir dan terus capai, orang kata, upgrade VIP dalam bulan ni dengan gerak kerja. Sebab tak ada sebab anda tak boleh berjaya, sebab ramai dekat sini orang yang susah-susah, orang yang tak ada ilmu, orang yang tak pandai baca, orang yang bisu tapi boleh berjaya. Sedangkan kita tanya diri kita, kenapa kita tak nak ambil peluang? So, saya akhiri dengan satu video dekat CBM Global Rally dekat Singapura. So, saya nak anda menghayati dan anda yakin anda pun capai macam dalam video tu. Alang-alang buat bisnes biar sampai mana.
Masya Allah. Okay, so dah tamat dah saya punya bisnes perbentangan pada malam ni. So insyaAllah saya nak doakan kalian yang masuk malam ni diberikan orang kata faham dengan apa yang saya sampaikan dan anda akan ambil peluang untuk buat bisnes ni bersama-sama saya dan bersama-sama dengan leader-leader anda yang bagi link malam ni. Sebab apa? Kita kena faham satu perkara. Satu peluang dia akan datang kadang-kadang pada waktu kita tak bersedia. Tapi itulah peluang yang Allah dah bagi kepada kita yang kita tanya dia, doa dia setiap hari dan kita pun sendiri tak tahu dah nak buat macam mana dengan desakan hidup kita, apa semua yang kita dah hadap. Jadi ambillah peluang sebab inilah platform bisnes yang tercantik, yang terbaik, yang tak ada dekat tempat lain yang di mana anda buat sekali saja modal dan anda terus dapat income berkali-kali. So saya minta maaf salah silap saya kalau saya ada apa cakap tu yang terkena kepada anda, tapi di sudut hati saya bukan saya apa cuma saya bercakap tentang pengalaman saya. So insyaallah saya doakan semua capai CBM check dalam USD dan jom cepat ambil Grab VIP sebab lagi 16 hari 16 hari bulan tu tak lama dah kita akan berakhir. Okay, so saya akhiri dengan uh, tasbih kafarah dan suratul As dan saya minta maaf salah silap saya. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih CBM Aida. Sama-sama CBM Kak Betty. Okay.